Assalamualaikum and welcome back to aku punya channel. So ya, dah beberapa hari aku tak post video. World Cup pun dah nak start. So itu hari aku janji aku nak post video kan. Tapi tak apa. So let's go. So ya, welcome back guys. To aku punya channel Amiro Talk Football. So kepada yang dah subscribe aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang belum, korang boleh jangan lupa like, subscribe dan share video aku. So untuk video kali ni aku nak cerita pasal 5 momen ikonik dalam sejarah Piala Dunia. So let's go. Yang pertama, tragedi Belo Horizonte. Ni fan Brazil mesti ingat 2014. Negara Yoga Bonito, negara yang dikenal dengan samba, negara yang dikenal dengan sejarah sepak bola yang paling unik dalam dunia ni. Antara footballing country yang the best Brazil. Kalah semi final dengan eventually kita tahu Jerman jadi juara dunia kan. So bagi aku, untuk aku personally, salah satu momen yang paling ikonik yang orang takkan lupa sampai bila-bila. Kau tuan rumah, and masa tu Neymar dengan dia punya prime. Tapi Neymar injured masa tu. Quarter lawan Colombia dia injured. And then dia tak main semi final, kalah dengan Jerman 7-1 guys, 7-1. Nasib baik bukan 7-0, ada jugalah satu Oscar score sebiji. So dalam masa 30 minit pertama, first 30 minit, ketinggalan 5 gol. So satu benda yang orang kata apa, tragedi yang takkan boleh dilupakan oleh fan-fan Brazil. And then moving on. Nombor 2, Maradona, the hand of God. Siapa tak ingat gol ni? Kalau kau biasa layan konten-konten bola, mesti kau ingat Maradona punya handball masa lawan England. Semi final tak silap aku, 1986, main kat Mexico. And then 5 minit lepas tu ke 4 minit lepas tu, dia score arguably orang panggil the goal of the century Gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Dia gelecek daripada tengah. Dia ibarat gol Messi lawan Getafe tak silap aku, 2007. So dia solo pada tengah, dia beat 5-6 orang ke, lebih kurang gitu lah. And then dia score gol. 2 gol ikonik dalam satu match. Diego Maradona first handball tapi dikira gol zaman tu tak ada VAR kan, 1986. And then 5 minit lepas tu gol solo. So dia tutup kesalahan dia yang pertama kan. Okay, point yang ketiga, momen ketiga, ini aku rasa semua tahu Zinedine Zidane headbutt Marco Materazzi World Cup 2006 tak silap aku, final. Zidane dah score penalty masa tu, dia dah chip bola tu, melepasi Buffon, bola tu dia dah chip, kena palang, jatuh balik dalam gol. Dan lepas tu dia gaduh Materazzi, tak tahu Materazzi cakap apa, dia panas hati, dia hantuk kawan tu kat merah terus. And then Italy menang dia 1-0 tak silap aku. And then Italy menang melalui penalti juga. Salah satu momen yang kalau sebut World Cup je mesti kau ingat Zidane. And Zidane ni legend, tapi momen yang dia buat ni salah satu benda yang betul-betul paling memorable yang paling orang paling lupa dalam sejarah World Cup. And then keempat, Korea 2002, pergi separuh akhir guys. Sampai tim Korea boleh pergi separuh akhir. Masa tu dia tuan rumah World Cup 2002, dia join dengan Japan dengan Korea, jadi tuan rumah. Siapa sangka Korea boleh pergi separuh akhir. Jaringan Jung Hwan menggigau satu Asia, menewaskan Itali. Maksudnya Korea menewaskan Spain dan Itali dalam perjalanan ke semi final. So momen yang kita orang Malaysia tumpang bangga ada tim Asia boleh pergi semi final World Cup. World Cup guys, bukan Olimpik, bukan Piala Asia, bukan Piala Eropah, ini World Cup guys. And then yang terakhir, nombor 5, nanti kau tengok background tu ataupun thumbnail tu, Roberto Baggio. Termenung member, mana tak termenung. Kau ambil penalti, dia lebih kurang macam Gabriel punya penalti kan, sebenarnya mesti takkan lupa penalti kau tu, kalau tak masuk kau kalah. Yang ni bukan level-level sekolah, ni level Piala Dunia. Macam Gabriel baru ni dia ambil penalti, kalau penalti dia tu tak masuk, kalah dengan PSG. So ni kau ibarat penalti kau tu penalti paling penting dalam shootout tu. So Baggio ni benda yang sama, penalti dia tu kalau tak masuk, Itali balik ayam. So memang betul tak masuk, kita tak sambung.
And then dia termenung, dia jadi gedai kan Fendi. Orang yang mati diri. Kau sepak, bola tu tak masuk, negara kau tak menang dari dulu. So benda tu, aku tak boleh jangka lah. Sebab aku pun main bola kan, walaupun bukanlah profesional tapi kita tahu kan, penalti ni gugup lah. Even kau main level-level kampung ke level sekolah pun nak ambil penalti je gugup kan. So benda tu bagi aku salah satu momen yang aku ambil lah. Sampai bila-bila orang takkan boleh lupa. Pakai baju warna biru, nombor 10. Kasut Diadora tak silap aku, warna hitam. Tertunduk ke bawah. And then player Brazil celebrate pada belakang. Sebab penalti tu menggambarkan Brazil menang World Cup dan Itali tersingkir. 3-2 kalah. World Cup 94. So ya, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Sorry lah agak terabur sikit. Aku pun newcomer kan, beginner. So kalau ada apa-apa yang kurang, lighting ke audio, dari segi aku bercakap ke, laju sangat ke, slow sangat ke, audio kurang ke, ni pun mic murah aku beli. InsyaAllah lepas ni aku improve. So ya, kita layan World Cup ni guys. So siapa konten-konten aku cuba hidang korang dengan fakta-fakta menarik, flashback menarik. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. So jangan lupa like, komen dan subscribe channel.